Hai semua, dalam perkongsian kali ini, kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting, terutamanya kalau anda tengah bersedia untuk melangkah ke alam kerjaya. Topik kita ialah kaedah-kaedah yang paling berkesan untuk cari dan mohon kerja. Pernah tak anda rasa macam ni? Semangat tu dah ada nak mula karier, tapi pada masa yang sama rasa macam, nak mula dari mana ya? Rasa buntu sikit. Relax, jangan risau, perasaan tu memang normal. Jadi, jom kita pecahkan satu persatu supaya perjalanan anda jadi lebih jelas. Okey, untuk makluman anda, panduan yang kita akan bincangkan ni sebenarnya diadaptasi daripada satu modul kerjaya yang dibangunkan oleh Sekolah Integriti Kuching dan juga Sekolah Henry Gurney. Jadi, apa yang kita akan lihat ni, ia bukan sekadar teori, tapi ia adalah satu asas praktikal yang kukuh untuk kita mulakan. Baiklah, jom kita teruskan ke bahagian yang pertama. Kita akan mulakan dengan cara yang paling berstruktur dan paling formal, iaitu melalui laluan digital yang rasmi. Jadi kat mana kita nak mula? Untuk membina satu tapak yang kukuh, langkah pertama yang paling logik sekali adalah di portal-portal pekerjaan utama. Ini adalah platform yang memang diiktiraf dan dipercayai, baik oleh pencari kerja mahupun oleh para majikan. Apa yang menarik kat sini ialah kepelbagaian platform yang ada. Contohnya, kalau anda nak kerja dalam sektor awam atau kerajaan, kita ada portal rasmi seperti SPA9 dan My Future Jobs. Kalau anda lebih minat sektor swasta pula, platform gergasi seperti Indeed dan JobStreet tu memang tempat tumpuan utamalah. Bila anda manfaatkan kedua-dua jenis portal ni, anda sebenarnya sedang membuka akses kepada satu spektrum peluang yang sangat luas. Ni suatu tip pro. Pastikan profil anda lengkap dan jangan lupa aktifkan job alerts tu supaya anda tak terlepas peluang keemasan. Seterusnya, mari kita luaskan lagi pencarian kita. Kita akan beralih dari portal rasmi kepada peluang-peluang yang sebenarnya ada je di sekeliling kita setiap hari. Betul tu, jangan hanya teringkat pada portal rasmi semata-mata. Peluang pekerjaan zaman sekarang ni ada di mana-mana tau. Kadang-kadang di tempat yang kita tak sangka pun. Jadi apa kuncinya? Kena sentiasa peka dan buka mata anda luas-luas kepada platform-platform harian yang kita selalu guna. Visual ni, dia dah ringkaskan dengan sangat baik landscape pencarian kerja moden. Bayangkan, peluang bukan lagi hanya ada di laman web syarikat, tapi boleh je lalu kat feed Facebook atau TikTok anda. Malah, ia boleh muncul dalam grup Telegram dan WhatsApp. Ini membuktikan betapa pentingnya untuk kita sentiasa aktif secara digital. Cuba ikuti laman syarikat idaman anda atau sertai grup kerjaya yang relevan, sebabnya peluang terbaik anda mungkin datang dari sumber yang paling tak dijangka. Sekarang, kita beralih kepada kaedah yang paling peribadi, tapi mungkin inilah yang paling berkuasa sekali, iaitu menggunakan rangkaian atau network anda sendiri. Ini dia. Ini adalah strategi yang kita sering terlepas pandang. Kadang-kadang kan, peluang pekerjaan yang paling best tu bukan datang dari iklan formal, tapi datangnya dari perbualan santai. Orang-orang di sekeliling anda, iaitu network anda tu, adalah sumber maklumat dan rujukan yang sangat-sangat berharga. Cuba tengok senarai ni. Nampak macam asas je kan? Tapi kuasanya luar biasa. Ibu bapa, saudara mara, kawan-kawan, tolong jangan malu untuk maklumkan pada mereka yang anda sedang mencari kerja. Satu mesej ringkas macam, "Hai, saya tengah cari peluang dalam bidang pemasaran ni. Kalau ada dengar apa-apa, maklumkan ya." Mesej macam tu je mungkin boleh buka pintu yang anda tak pernah sangka. Jadi, jangan sesekali pandang rendah pada kuasa word of mouth ni. Jadi, kita dah pun lihat 3 laluan utama melalui portal rasmi yang berstruktur, melalui platform harian yang dinamik dan juga melalui rangkaian peribadi anda yang sangat berkuasa. Sekarang, persoalannya untuk anda, berdasarkan situasi anda sekarang, kaedah mana yang anda rasa paling sesuai untuk dimulakan? Apa pun jawapan anda, yang paling penting adalah ambil langkah pertama itu hari ini.